banyak sebenarnya. Sebelum itu pun saya banyak perjuangkan tentang isu-isu perumahan. Terutama kalau kita masih ingat tentang sistem KMK, Kota Menegak Kerajaan, iaitu 30% daripada rumah mampu milik Johor ni, yang masa itu berharga 45,000, 80, 150,000. 30% daripada rumah dah siap ini diperuntukkan untuk parti-parti politik komponen kepada Barisan Nasional, iaitu UMNO, MCA dan MSC. Itu daripada zaman bila KMK ni dia dilaksanakan? Saya rasa dah jadi tradisi quite some time lah. Dah lama. Sepanjang pemerintahan Barisan Nasional sebagai kerajaan lah. Berapa lama bila mula tu saya pun tak pasti, tapi benda tu dah menjadi budaya untuk satu masa yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Apa Khabar? Apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Bersama hos anda pada hari ini, Anis Afidah Muhammad Azli, dan tentulah yang kita nanti-nantikan, tetamu jemputan kita pada malam ini. Saya perkenalkan yang berusaha, yang berhormat mantan yang berbahagia. Kad. Yang berbahagia Tuan Haji Surveyor Haji Zulkifli Ahmad. Apa khabar Haji? Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Selamat datang. Apa khabar? Baik. Jadi itu antara kenapa kita sebut dalam podcast kita Apa Khabar, sebab kita nak tanya apa khabar. Sihat Okey. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sebenarnya nak sembang-sembang Haji tentang mungkin isu semasa. Kita nak lebih kenal siapa tetamu kita pada malam ini. Jadi kalau kita tengok pengalaman kenapa kita politik, dah ada bisnes dalam surveyor perumahan. Menarik tu kita nak tahu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nani. Saya terlibat dengan politik ni agak lama. Semenjak daripada tahun pertama saya di sebuah universiti IPTA di Malaysia. 1983. 83? Ya, seawal semester pertama tu saya dah terlibat dengan politik. Saya tak lahir lagi tu je. Dia berdasarkan kepada pemahaman tentang kewajipan kita untuk menegakkan keadilan. Sesuai dalam Suratul Maidah ayat yang ke-8 tu. Bila dia kata bahawa jangan disebabkan kemarahan kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak boleh berlaku adil. Berlaku adil lah dulu. Huwalit taqwa. Maksudnya dia berlaku adil lah kerana adil itu dekat dengan takwa. Jadi kita boleh faham keadilan dalam bidang kuasa kita sebagai anak kepada bapa, anak kepada keluarga, ataupun bapa kepada anak dalam satu isi keluarga. Tapi bagaimana keadilan dalam konteks yang lebih besar dalam bernegara? Sudah barang tentu kita tak boleh secara kapasiti individu untuk menegakkan keadilan. Kita perlukan kepada kuasa. Di sinilah bermulanya kuasa itu adalah merujuk kepada kuasa politik. Jelas. Jadi maknanya dia teras utama kepada pelaksanaan keadilan dalam negara memerlukan kepada kuasa politik. Tanpa kuasa politik, kita tak boleh melaksanakan keadilan dalam negara. Sebab sebagai bila kita ada kuasa politik, kita boleh gubal polisi yang memberikan keadilan kepada semua bangsa, sama ada Melayu, Cina, India, sama ada agama Islam ataupun agama Islam. Jadi bermula dari situlah saya tekad untuk terlibat di dalam politik ini untuk kita bersama menegakkan keadilan yang menjadi hukumnya wajib kepada setiap orang Islam. Kira pegangan dan prinsip Haji lah kenapa join dalam politik ni kan. Jadi kalau kita nak lebih kenal Haji lah kan, pengalaman sebelum jadi ahli politik ni, maksudnya bukan ahli politik daripada zaman belajar kan, lepas tu diteruskan lagi. Lepas study terus join politik ataupun ada join apa-apa pekerjaan ataupun apa pengalaman selain daripada jadi ahli politik yang sedia ada lah. Sebenarnya bila saya dah terlibat dengan politik seawal tahun 1, dia sebenarnya dia membentuk cara saya berfikir. Bukan di situ saja, tapi cara saya membentuk kerjaya saya. Dan saya dah boleh meramalkan bahawa sebagai seorang ahli politik, kebebasan itu ada sekiranya kita mempunyai firma sendiri. Kita bekerja sendiri, bukannya kita bekerja dengan orang lain. Maksudnya parti politik yang Haji ceburi tu bukan kerajaan lah, sebab dah rasa macam tak dapat kerja je lepas belajar
Betul. Masa tu bukan begitulah. Okey. Jadi kita dah macam Haji dah ready. Maksudnya okey, aku ni kalau join politik, lepas habis belajar confirm tak dapat kerja, biar aku berniaga. Macam itulah kan. Sebab masa tu banyak ibu bapa sangat risau tentang pelibatan anak-anak muda di dalam politik. Sebab kecenderungan masa itu adalah kecenderungan kepada parti pembangkang. Jadi sudah orang tentu nanti bila anak dah terlibat dengan parti politik, so-called pembangkang tadi, maknanya dia payah dapat kerja, payah dapat rekomendasi daripada ketua kampung, daripada wakil rakyat. Jadi kita seolah-olah berada dalam jalur, bukan jalur perdana dalam bidang pekerjaan. Faham. Jadi sebab itu saya fikirkan, dan kebetulan profession yang saya ambil itu profession adalah pengurusan hartanah, property consultant. I need to get the license. In order to have my own firm, untuk ada firm sendiri, saya mesti ada license. Secara tak langsung kita membentuk kerjaya yang lebih jelas lah. Sebab maksudnya kita tak nak hilang dua-dua. Kan? Betul. Nak masuk politik masih nak bawa juga, lepas tu nak berjaya dalam pekerjaan lah. Family betul lah, okay? Kita tak nak disebut kita ni jadi satu fitnah. Bila kita terlibat dengan politik, tak ada pekerjaan, isteri keluarga terbiar. Justru itu kita mesti ada kita punya sumber pendapatan. Mana dia, politik itu bukannya tempat untuk kita mencari sumber pendapatan. Politik itu adalah tanggungjawab kita, sedangkan mencari pendapatan sebagai ketua keluarga itu adalah tanggungjawab kita. Okey, family okey. Latar belakang keluarga tak ada menentang sebab kalau kita fikir kan dulu mak ayah kita hantar belajar, mestilah dia mengimpikan anak-anak yang menjadi seseorang yang tidak terganggu, kejaya kan. Macam mana family? Peringkat awal memang saya basically, ayah saya adalah terlibat dengan politik. Oh, okey. Tapi bertentangan dengan bertentangan maksudnya? Parti yang saya ikut masa tersebut. Okey. Begitu dengan ibu saya. UMNO lah maksudnya? Ya. Oh, okey. Ada pegang jawatan ke macam mana ataupun ahli biasa? Ayah saya adalah setiausaha UMNO bahagian. Oh, okey. Kawasan bahagian mana tu? Di sebuah negeri lah. Di sebuah negeri yang tapi yang pastinya bukan pasti berdengung. Okey. Okey, faham. Ayah saya agak fleksibel, boleh terima. Okay. Saya terlibat dengan politik. Mak saya tidak. Dia seringkali melahirkan rasa, bukanlah kecewa, tetapi minta dipertimbangkan semula. Tetapi bila kita bersama ibu ni, kita agak rapat. Saya lebih rapat dengan ibu daripada ayah. So kita setiap kali pertemuan tu kita cuba explain dengan baik. Bukan tujuan kita merisikokan keluarga kita, anak-anak kita, tetapi kita melaksanakan satu tanggungjawab yang sumber daripada Al-Quran dan hadis. Jadi alhamdulillah akhirnya ayah saya sebelum akhir usia dia, dia sempat bersama dengan perjuangan yang sama. Alhamdulillah. Ibu saya lebih bersama. Akhirnya boleh terima bila mana melihat saya tetap membina kerjaya, menjadi seorang yang profesional, menjadi seorang yang ada lisen, ada kita panggil kita berjaya lah dalam bidang yang diceburi dan menjadi seorang di jabatan kerajaan yang ada pangkat, jadi makna dia rasa selesa lah. Alhamdulillah. Okey. Jadi berjaya bisnes, lepas tu politik. Okey, bila duduk dalam politik ni, yang pengalaman yang paling tak boleh lupa lagi apa je? Sepanjang daripada belajar tu kan, mungkin dia punya onak duri dia lain. Bila dah menjadi pernah menjadi YB, mungkin boleh cerita sikit pengalaman sebelum tu. Mungkin ramai yang tak tahu lagi macam mana. Pengalaman ni sebagi 3 lah untuk malam ni yang saya boleh kongsi lah. Pertama masa student stage lah. Dari masa itu berlaku, saya rasa tahun 80-an ini berlaku kesedaran tentang agama khusus kepada generasi pelajar IPTA dan IBTS. Jadi kita banyak terdedah. Masa itu saya di Kuala Lumpur dengan ceramah-ceramah politik, ceramah-ceramah agama. Jadi yang menarik itu, yang tak boleh saya lupa itu, kita duduk satu rumah pelajar-pelajar ni. Okey. Yang sepahaman. Dekat KL. Di KL. Jadi universiti mana tu, Haji boleh reveal ke ataupun nak dirahsiakan? Boleh, tak ada masalah. Di UTM. Okey. Jalan Semarak. Okey. Main super jadi senior. Bila kita tahun 2 kita tak boleh duduk asrama dah. Betul. Kita duduk di luar. College luar, betul. Kita panggil rumah rumah jemaah lah. Rumah yang sealiran fikrah politik kita.
Jadi kita dah sama-sama dengan ceramah. Okey. Balik itu buat sidang pleno tentang ceramah yang sama. Wahai semua ada. Buat ulasan lah. Jadi saya tak boleh stand. Kalau itu saya akan hilang masa produktif untuk belajar. Okey. Jadi biasanya saya akan lari ke perpustakaan. Oh, okey. Saya akan uzlah lah. Best student ni. untuk belajar. Jadi situ saya boleh mengimbangkan di antara keperluan akademik dan juga keperluan politik lah. Walaupun duduk di tak duduk rumah dalam bersama dengan sahabat-sahabat lain dalam parti yang sama. Okey. Okey, yang kedua tentang saya pernah jadi pensyarah. Selepas di UTM juga. Di UTM. Tahun 1985. Okey. Kemudian lebih kurang 6 bulan saya bersama UTM, saya dihantar belajar untuk master saya di peringkat sarjana di UK, London, di City University. Dan sebelum saya ke sana itu, maknanya kita pun buat preparation dan di sana pun terlibat dengan gerakan pelajar di khusus di Kota London. Bila saya balik ke Malaysia menjadi pensyarah, dan akhirnya saya dipanggil oleh dekan saya. Okey, kena buang juga ke mana? Dia kata, sebelum ni panel kita kena dia buang. bagi soft reminder lah. Okey, reminder. Dia kata, saya masih ingat lagi secara jelas. Dia kata, Cik Zul, nampaknya kaki awak ni satu di UTM dan satu lagi di luar. Okay. Jadi biasanya bagusnya kaki itu dua-dua di dalam atau dua-dua di luar. Mana mesej dia kita kena buat keputusan. Jadi Alhamdulillah. Tapi sebab dia panggil kan, dia tak terus keluar surat dia. Betul. Kebetulan masa itu kita sebagai untuk dapatkan registered valuer ni, kita kena buat TPC, Test of Professional Competence, selama masa 2 tahun lah. Dan kita ada professional interview, ada report writing yang kita kena buat, seolah macam kita buat tesis, 4 tesis lah. Dan ini sebelum fly yang dipanggil ni, sebelum fly lah ni. Okay. Kemudian Alhamdulillah saya dapat menyiapkan. Dan masa saya di London tu, saya terpaksa berkorban untuk kembali ke Malaysia sekadar 2-3 hari untuk attend final interview untuk saya punya maksudnya dah fly pergi London tu, patah balik semata-mata untuk attend the. Okey. Jadi saya buat begitu sebab saya tahu bahawa satu masa nanti saya perlukan firm saya sendiri sebagai cushion sekiranya in case apa-apa berlaku dalam kehidupan saya berpolitik, saya ada cushion untuk menjara ataupun berkarya untuk menjana pendapatan untuk keluarga. Yang masa fly tu masuk ke UK tu UTM yang sponsor. Betul. Sebab dihantar kan. Lepas tu waktu patah balik tu guna your own betul sendiri. Money lah. Okey. Jadi itu sebab saya pergi UK, orang lain, student lain dibawa balik kereta. Okey. Sebab kita dapat free AP saya tak begitu. Kenapa? Sebab saya gunakan duit jualan kereta saya sebelum pergi ke UK tu untuk bayar flight ticket saya untuk balik. Dan kembali ke sana. Sebab itu kita mempunyai lah. Kita dalam hidup ni sebenarnya kita perlu ada satu objektif. And we need to write ataupun zahirkan objektif kita. Letak di amari ke, letak dalam diary ke, letak dalam sekarang handphone ke. Okay, this year kita nak apa yang kita nak capai. Sebab ada career objektif, sama ada kita punya as a family man objektif ataupun dalam bab apa pun kita kena tulis. Sebab saya berpegang pada prinsip goal is direction. Faham? Mana dia objektif ini akan memberikan kita satu arah tujuan. Contoh dia Anis kalau kita suka sukan memanah dan kita tidak ada sasaran untuk dipanah, bila kita panah ke mana saja kita rasa selamat. Sebabnya orang tak boleh menilai kita, wah kau punya panah ni semakin dekat, semakin accurate. Sebab accurate dengan sasaran. Kalau you tak ada sasaran, orang tak boleh judge kita. Sama ada kita ni jauh daripada sasaran, dekat daripada sasaran atau bagaimana. So maknanya orang yang positif dalam kehidupan ni, orang yang dare to set dia punya goal. Orang yang berani meletakkan sasaran. Because you need to remember, Anis, at the moment you set your goal, people can measure you. Orang boleh menilai you semakin you semakin dekat dengan objektif yang nak capai ataupun you ni semakin jauh. Kalau jauh tu makna you ni tidak cemerlang lah pada penilaian mereka. Dan orang biasa takut untuk dinilai. That's why dia tak ada goal. Faham?
Okey. So tadi pengalaman menarik Datuk. Okey, lepas tu study balik Malaysia macam mana? Berapa tahun? Okey, sukses study UK. Saya habiskan kontrak saya dengan UTM. Okay. Kemudian saya maksudnya tak dibuang lah, memang continue cantik lah. saya tender resignation. Okey. Kalau saya rasa yang kalau buang UTM tu lah. Kalau saya tak tender resignation, mungkin saya juga akan dipecat macam Buat Bisu Haizan lah. Ya. Jadi saya tender resignation. Kemudian biasa balik tu license saya dah ada. So just saya buka Resign form umur saya berapa sendiri. waktu tu, Ji? Saya resign tu 40 1998. 40 something ataupun masih 30 something? Yes, lebih kurang dalam 40 something means dia dah stabil lah, Dah stabil. kerjaya, family dan sebagainya kan. Okey. kita boleh buat keputusan. Okey. So saya ni banyak Anis dalam hidup saya ni, kalau saya boleh berkongsi lah, Okey. banyak saya buat a critical decision Okey. yang Seperti? ayah ibu saya banyak masa tidak bersetuju. Saya mula-mula berkejaya di Kuala Lumpur. Okey. Dan gaji saya masa itu tahun 1989. Okey. Saya graduate 1988. 99 saya dah gaji saya dah 2,200. Ketika itu. Ketika besar itu. tu. Masa itu fresh graduate 1,150. Betul. Saya tiba-tiba beritahu mak saya nak resign. Oh. Menggigil. Saya nak masuk jabatan kerajaan yang gajinya lah 1,150. Mana Patah dia balik. patah balik. Okey. Even orang interview saya tu tanya, Kenapa? kau ni biar betul, dia kata. Orang Tak pernah buat dia daripada orang. sektor kerajaan pergi sektor swasta. Betul? Engkau ni daripada sektor swasta, gaji masuk dah tinggi, kerajaan. masuk kerajaan. Saya pun nak tanya soalan yang sama, kenapa? Tapi saya kata dengan semangat, saya kata it's about the right time. Saya nak contribute kepada Okey. kerajaan, bekerja untuk kerajaan. Nilai- Tapi sebenarnya message saya bukan di situ. Saya Sebenarnya- perlukan masa untuk prepare saya punya TPC. Okey. Bila saya duduk dalam jelas. sektor kerajaan, swasta, Tak saya cukup masa. di tenaga saya diperas Yelah. semaksimum mungkin. Jadi balik pukul 6, pukul 7, saya tak sempat buat apa pun. Mana kita menjadi spend most of our time tu dengan syarikat firma swasta. Jadi bila saya join kerajaan tu, saya ada masa prepare. So saya join 2 tahun di Temeloh. Just enough to complete saya punya TPC. Then saya join di UTM lah. So masa saya letak jawatan di firma swasta, saya dah ada anak masa tu. Dah ada isteri. Isteri pun masih di maktab perguruan, belum ada pendapatan yang tetap. Saya ambil that risk sebab saya tahu bahawa saya objektif saya very clear apa yang saya nak capai, dan time frame dia pun kita dah ada. Okay. Timeline dia kita dah ada. Kemudian saya kerja jabatan kerajaan. Gaji pun dah selesa, dapat beli buat loan kereta Wira baru. CAL berapa nombor Dah. Jadi Memang tak lama paling berapa power situ, lah time tu. saya kata dengan ibu dan ayah saya nak berhenti daripada jadi pegawai kerajaan, saya nak masuk UTM. Saya masuk UTM tu kontrak sebagai tutor, Okey. penolong pensyarah A. Maksudnya masuk balik? Masuk UTM Sebagai tutor. Okey. Tutor ni sementara, subjek you lulus you punya master. Okey. Jadi saya ambil risiko. Sedangkan seringkali ibu saya menggunakan hujah anak-anak saya lah. Dia kata kerja dah bagus, kerajaan, pegawai, sebab apa nak berhenti. Dia kata nanti anak-anak nak makan apa? Itu favourite Itu lah. soalan yang wajib Soalan ditanya lah. favourite. Jadi insyaAllah saya kata, jadi saya masuk UTM dan bila saya pergi ke UK dan very confident I boleh lulus saya punya master program. Alhamdulillah saya balik jadi pensyarah. Pensyarah masa tu gaji pun okey. Masa tu dekat nak 3,000 sebulan. Ni pensyarah UTM ke ataupun Pensyarah UTM. yang masuk? Okey, faham. Sebelum tu penolong pensyarah. Dan sekali lagi saya buat keputusan untuk resign dengan UTM. Sekali lagi mak dan ayah saya terpanjat sekali lagi. Tidak bersetuju. Itu betul sebab dia penting saya sebut dia. Kita really need to set our goal. Matlamat kita, apa yang kita nak capai. Dan kita really positif dengan kita punya objektif. Itu sebab objektif kita ni, Anis, kita tak perlu consider orang. Faham? Kita consider orang atas tindakan kita. Faham? Biar Kalau orang kita tengok pergi apa yang jadi kita aku nak jadi ni dalam masa 2 tahun, aku nak jadi dalam masa 2 tahun. Tiba-tiba masa sampai 2 tahun tu kita tak jadi. Orang akan terpelak kita. Betul. So objektif kita ni, goal kita ni biar kita keep to our heart, keep to our mind. Yang kita tunjukkan adalah
penghasilan daripada action kita. Action speak louder than words. Yes, definitely. Okey, jadi bila saya tengok balik tu kan, tak salah lah kalau diberi penjawatan sebagai Exco Kanan ya dalam kerajaan Johor pada 2018 oleh parti ketika itu. Dari sudut background, dari sudut your prinsip dan sebagainya sangat jelas. Jadi saya nak dapatkan juga sisi lain Haji sebagai Exco ni. Ada benda-benda yang sepanjang sebab okey, dalam objektif ke nak jadi Exco ni? Sebab bila dah terlibat dalam politik, adakah menjadi seorang YB dan juga menjadi seorang Exco akhirnya menjadi salah satu perkara yang disasarkan semenjak hari pertama masuk politik ataupun macam mana? Saya tadi sebut dengan Anis, saya terlibat politik 1983. Betul? Saya bertanding kali pertama 2018. Okey. PRU ke-14. Okey. Banyak tahun tu Lebih kurang dekat 30 tahun juga tu. Saya tak pernah bertanding. Faham? Maknanya it's not my intention Okey. untuk bertanding sebab masa itu saya letak dalam minda saya bahawa kita terlibat dengan parti ni untuk saya sebut tadi menyempurnakan, membantu menegakkan keadilan dalam negara kita. Satu kewajipan. Kewajipan. Reward day hereafter tu adalah lebih besar daripada apa yang kita dapat di dunia. Dan kedua, saya pegang dalam politik ni Anis, kalau boleh berkongsi, very simple, I punya falsafah. Kalau sesuatu tugas itu dah ada orang lain boleh buat, silakan. Okey. Jadi saya tak perlu ke depan. Tak berebut-rebut lah. Okay, tapi kalau that particular task, tugas itu hanya saya boleh buat, dan memang orang lain tak boleh buat, dan saya menawarkan perkhidmatan saya. Jadi balik pada 2018, itu kali pertama saya bertanding. Masa itu kan kita dah rasa macam nak menang. Time tu arahan parti lah kan? Yes. Okay. Jadi kata kalau kita menang ni, siapa ni adik Exco Perumahan? Jadi bila saya minta, bila dia tanya, saya kata siapa? Kan ramai lagi. Dia kata Haji lah. Sebabnya all the while Haji yang beri taklimat kepada kita, kepada adun-adun Pakatan Harapan tentang polisi-polisi perumahan, polisi-polisi berkaitan Tanah Land Acquisition Act dan seumpamanya. Lalu saya bincang dengan isteri, saya rasa mungkin dah sampai masa untuk saya bertanding. That's why 2018 tu kali pertama saya bertanding. Dan alhamdulillah ni senario yang paling terbaik lah. Saya bertanding, saya menang di Dun Kota Iskandar. Parti kita pun menang. Bukan pertama time tu 2018? Ya. Okey, terus kali menang? Pertama, menang di Dun Kota Iskandar. Parti kita menang dan kita jadi kerajaan dan saya jadi Exco. Pada dia the best scenario. Yeah, the best yang moment. berlaku, syukur kepada Allah. Dan memang saya sebut, memang kita tidak ada intention untuk jadi Exco dan seumpama. Itu di atas arah parti. Dan bila diberi mandat untuk saya memegang Exco itu, dan ada juga saya sebab mengatakan di Johor ni dia kena 01 betul. Jadi, saya nak tanya soalan yang sama juga tu. Jadi pada saya okeylah, saya serah kepada Allah, sebab semua ada ketentuan Allah. Dan kebetulan saya rasa itu kali pertama yang bukan 01 boleh menjadi Exco. Terus maksudnya dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri dia semestinya 01 ataupun sebenarnya macam mana, atau Mustautin pun sebenarnya boleh? Sebab saya didengar, sebab saya tak baca dengan jelas, cuma saya difahamkan kena 01 IC dia. Apa yang saya difahamkan masa itu oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, tidak semesti, tetapi menjadi satu rule of thumb, menjadi satu kebiasaan budaya, adalah 01. Anak jati Johor lah. Jadi kebetulan dalam Undang-Undang Tubuh tak ada kan? Tidak tu. Okey, faham. Sebab kalau tengok MB sekarang pun bukan 01 Okey, saya baru tahu. Bukan 01. Okey. Tapi keluarga dia memang daripada Johor lah. Dia pembaham ya. Okey. So makna dia jadi bila diamanah menjadi Exco Perumahan, dan saya yakin sebab dia adalah orang yang kata bread and butter kita. Dan banyak sebenarnya sebelum itu pun saya banyak perjuangkan tentang isu-isu perumahan. Terutama kalau kita masih ingat tentang sistem
KMK, Kota Menegak Kerajaan, iaitu 30% daripada rumah mampu milik Johor ni, yang masa tu berharga 45,000, 80, 150,000. 30% daripada rumah dah siap ini diperuntukkan untuk parti-parti politik komponen kepada Barisan Nasional, iaitu UMNO, MCA dan MSC. Itu daripada zaman bila KMK ni dia dilaksanakan? Saya rasa dah jadi tradisi quite some time lah. Dah lama. Sepanjang pemerintahan Barisan Nasional sebagai kerajaan lah. Berapa lama bila mula tu saya pun tak pasti, tapi benda tu dah menjadi budaya untuk satu masa yang lama. Jadi itu sebabnya kita melihat sebab kita kena faham Anis, rumah mampu milik Johor ni rumah yang bersubsidi. Bila rumah yang bersubsidi dia ada kumpulan sasaran. Kita kena pastikan setiap rumah mampu milik Johor ni sampai kepada kumpulan sasaran, bukan sebaliknya. Jadi Kota Menegak Kerajaan KMK ni bila diberikan saluran kepada parti politik, i.e. UMNO, MCA, MSC, macam mana kita nak pastikan bahawa pada akhirnya rumah-rumah 30% peruntukan untuk KMK ni sampai betul-betul kepada kumpulan sasaran. Apa yang kita dapat maklumat, ada yang Ketua Cawangan, ada yang Ketua Bahagian yang dapat rumah-rumah mampu milik, sedangkan mereka itu tidak layak. Maksudnya terlebih layak. Pemilihan dia direct. Maksudnya terserah kepada parti yang diberikan. Maksudnya pemilihan tu memang Exco boleh terus listkan siapa penerima dia tanpa melalui proses yang... Yes, dia melalui proses parti. Yang di sini berlakunya ketidakadilan, berlakunya penyalahgunaan, berlakunya tidak transparent, tak sampai rumah milik tadi pada kumpulan sasaran. Macam mana je boleh detect benda tu, bukan benda tu lah, maksudnya penerimanya bukan orang parti? Berlaku satu kes kalau saya recall, saya tak dapat detail secara terperinci, tapi berujuk pada Facebook saya. Kalau rujuk balik semula tahun sebelum 2018, saya ada bangkitkan satu kes tentang bagaimana seorang ejen daripada Gelar Patah yang juga merupakan jawatan kuasa pemuda dia, dia menjadi ejen kepada rumah kota KMK ni. Pemuda UMNO menjadi ejen kepada KMK. Jadi ejen kepada KMK untuk mencari siapa yang perlu diberikan perumahan ini. Jadi kita terdedah dan saya rasa pun menjadi kes, saya menjadi kes polis. Kemudian itu sebagai satu contoh di mana berakhirnya rumah mampu milik tadi tidak kepada kumpulan sasaran. Bahkan ada yang dapat diberitahu kepada saya, dia dapat 1-2 rumah, ada 3 rumah dijadikan rumah sewa. Sedangkan rumah pemilik ini khusus kepada mereka yang tidak berkemampuan. So kiranya itu antara success story ketika Haji menjadi Exco, ataupun ada lebih lagi sukses daripada itu? Nak beritahu Anis, bila kita dapat kuasa tu, memang saya terlalu eager. Saya umumkan pemansuhan kota KMK tu seminggu sebelum sidang ataupun mesyuarat Exco. Masa program kita ada menyambut ulang tahun Johor Corporation di Masjid Sultan Iskandar di Bandar Dato' On. Masa tu dah adakan sidang akhbar selepas daripada program. Saya umumkan ketika itu bahawa kita kerajaan negeri belum mesyuarat Exco lagi. Mesyuarat Exco tu minggu depan, hari Rabu. Pertama kali mesyuarat Exco? Pertama kali sidang akhbar, saya terus umumkan. Pada saya rasa terlalu excited. Saya tak boleh simpan lagi. Saya kena share dengan rakyat Johor bahawa kota KMK yang tidak adil ini perlu dikembalikan kepada rakyat Johor. 30% ni bukan satu jumlah yang kecil. Maksudnya itu political will Haji sebelum masuk mesyuarat Exco, nak pastikan akan dibuanglah kota KMK itu. Maknanya saya nak letakkan titik nokta kepada hasrat saya selama ini untuk memansuhkan KMK. Nasib baik lulus dalam mesyuarat Exco tu. InsyaAllah. Kalau tak lulus satu hal pula, nak U-turn. Kemudian saya agak passion lah tentang perumahan ini. Jadi bila saya semak, bila saya adakan perbincangan dengan masa itu SK Perumahan ni, kita ada di Perbadan Kemajuan Perumahan Johor. Apa isu yang dihadapi? Banyak ni kita ada dasar perumahan rakyat Johor, dia panggil dasar perumahan rakyat Johor. Tetapi dasar ni tak pernah direview, disemak semula. Selama berapa tahun? Saya rasa
Wallahualam berapa lama, saya rasa mungkin ada, tetapi sudah lama tidak dibuat sebakan. Sehingga berlaku loophole. Loophole ni kelemahan-kelemahan yang agak ketara. Okey, pertama dia Anis, bagaimana pemilihan mereka yang berjaya untuk mendapat rumah mempemilik Johor ni? Apakah kriteria dia? Bagaimana pemilihan itu dibuat? Saya dapati bahawa dia tidak dilakukan secara transparan. Di mana pemohon-pemohon bila dibuat proses, konon masa itu katakan meritokrasi, berkata berdasarkan kepada merit, tiba-tiba yang keluar adalah list nama mereka yang berjaya. Tidak ada scoring yang letakkan, tidak ada explanation, just keluar sebenarnya mereka yang berjaya. Sehingga ada satu kes yang tak berjaya tu, bila tengok list tu, dia kata ni rakan jiran rumah saya. Dia ni lebih kaya daripada saya, macam mana dia dapat, saya tak dapat. Jadi satu kepelikan di situlah. Kepelikan. Jadi kita memperkenalkan tentang open balloting. Okey. Maknanya buat undian secara terbuka. Maknanya sesiapa yang memenuhi kelayakan, dia akan kita beli satu mesin daripada negeri China. Dia macam bola pingpong. So dia akan masukkan nama dia dalam itu ballot box. Consider pembaharuan Najib buat lah. Yes. Okey, baik. Dan sampai sekarang masih dilaksanakan. Okey Zee, saya selaku ahli Majlis Kerajaan, Mesyuarat Kerajaan negeri sebagai exco kan. Kita dengarlah berita pasal adun lantikan Johor ni kan. Jadi pandangan Haji dari sudut adun lantikan, sebenarnya adun lantikan ni untuk rakyat ke ataupun untuk survival parti politik? Tu dah ada jawapan dah tu. Saya nak tanya lah. Okey. Dari sudut selaku ahli politik melihat pelantikan adun lantikan ni. Okey Anis, kita pernah bincang tentang isu adun lantikan ni di peringkat Mesyuarat Pakatan Harapan Johor. Okey. Dan masing-masing bebas memberikan pandangan. Saya punya pandangan begini, dan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan pun bersetuju bersama bahawa yang penting sekarang ni adalah bukannya adun lantikan, tetapi adalah persepadanan semula. Faham? Kenapa kita kata begitu Anis? Sebab persepadanan semula ni adalah satu proses yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 113, di mana dinyatakan bahawa persepadanan semula ni boleh dilaksanakan oleh SPR setiap 8 tahun sekali. So barat kita dah lebih lah 8 tahun, sebab the last one dia buat pada 2018. Dia buat kajian. Dan daripada statistik kita lihat, kita ada 56 DUN di Johor. Ada 6 ke 7 DUN yang jumlah pengundinya melepasi daripada 100,000. Kecuali Johor Jaya itu dekat nak 100,000. Macam tempat saya, DUN Kota Iskandar N49. Kita ada 131,300 pengundi. Sedangkan Tenang ada 23,000. 23,000 pengundi. Satu DUN. Berapa kali tu? Hampir 6 kali. 6 kali ganda. 6 kali ganda. Jadi macam mana kita nak expect bahawa wakil rakyat dapat melaksanakan tugas dia dengan baik? Sebab jumlah pengundi ataupun rakyat yang perlu dijaga itu terlalu ramai. Komposisinya tak sama. Komposisi dia terlalu ramai. Jadi itu sebabnya banyak lagi dia punya komposisi tak sama, tapi peruntukan untuk setiap DUN tu sama. Sama. Saya pernah bangkitkan masa saya jadi adun Kota Iskandar. Barat saya kata saya perlu diberikan allowance atau gaji yang lebih besar. Sebab saya kata saya jaga 131,300 pengundi. Sedangkan ada yang jadi jaga 23,000 macam Tenang. Maknanya 6 kali ganda lah gaji saya sepatutnya. Tapi orang politik jawapannya, undi tetap sama YB satu. Okey. First past the post lah kan. First past the post dia satu undi menang. Okey. Yang ini adalah crucial. Yang ini sepatut dibuat. Kalau saya boleh sebut beberapa adun yang terlintas di fikiran saya, Kota Iskandar lebih daripada 1,000. Kemudian Skudai, kemudian apa nama ni, Perling, kemudian Johor Jaya, kemudian Permas, kemudian Puteri Wangsa. Ini adalah kursi-kursi yang sepatutnya dibuat persepadanan semula. Orang tanya saya, kenapa agaknya tu Haji dia orang tak nak buat persepadanan semula Saya kata kawasan ni di mana? Semua dia di selatan Johor Bahru. 5 parlimen ni
termasuk 6 kalau di Kulai ni adalah kerusi-kerusi Pakatan Harapan. Saya agak lah mana dia kalau dibuat pecah sepadan persebaran semula, maka akan bertambah lagi 6 ataupun 7 kerusi kepada Pakatan Harapan. Adakah dia berkaitan dengan proses kerja? Maksudnya saya cuba memahami dari sudut, adakah gerrymandering tu ataupun persepadan semula tu lebih mengambil masa dan adu lantikan tu mudah dan terus boleh sampai manfaat kerajaan ini kepada rakyat, ataupun sebenarnya macam mana? Tidak juga, Anis. Kalau you baca huraian dalam jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan, dia ada menggariskan bahawa proses untuk persebaran semula ni boleh dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun. Maknanya dia proses tu boleh dibuat dengan satu tempoh masa yang selesa oleh pihak SPR. Maknanya dia bukan perlu dibuat secara last minute ataupun secara ad hoc, tetapi mengikut proses yang tadi diatur ataupun disediakan. Kemudian kita balik kepada adun lantikan. Kita fahamlah bila kita sebut dalam TikTok, dalam Facebook, dia kata PH ni hipokrit. Sebab dia kata tak setuju tentang adu lantikan, tapi dia Sabah kenapa terima? Di Pahang kenapa terima? Jadi kecuali Terengganu belum dilantik lagi. Tetapi pada saya tidak semesti sesuatu yang boleh dilaksanakan, diluluskan melalui proses perundangan yang betul, yang sebagaimana pindaan dibuat kepada Undang Tubuh Kerajaan Johor, dibuat mengikut prosedur, two-third majority dia dapat, dan persembah kepada Duli Tuanku Sultan Johor diperkenankan mengikut prosedur. Tetapi Anis, tidak semestinya sesuatu yang mengikut prosedur itu adalah terbaik untuk rakyat. Dia akan tengok pula sama ada dia tu terbaik untuk rakyat ataupun sebaliknya. Kita kena faham konsep adil tadi kan, yang saya sebut dari awal tadi. Dulu bersikap adil lah. Kerana adil itu hampir kepada takwa. Adakah ini memberikan satu keadilan? Kenapa tidak persebaran semula yang kita tambah 6-7 don lagi, yang mana akan diberi mandat oleh rakyat, oleh pengundi di kawasan masing-masing, daripada don lantikan ni yang tidak mempunyai kawasan dan tidak ada mandat daripada rakyat untuk mereka berada dalam Dewan Undangan Negeri. Dia sama tak je dengan situasi di Selangor yang mana ada lantikan penyelaras? Sebab saya lihat kerajaan mana-mana negeri pun yang menang oleh kerajaan itu, dia akan meletakkan wakilnya yang bukan daripada yang kerusi kalah tu, dengan wakil mereka dengan jumlah bajet yang mereka tentukan atas kerana tak sama jalur. Jadi adakah benda yang sama berlaku di Johor? Dia mungkin sedikit berbeza ni. Kalau kita lihat dalam perbahasan yang diberikan ataupun kenyataan Yang Berhormat Menteri Besar, sebab apa adun lantikan ni diwujudkan? Dia kata supaya dapat membawa input profesional ke dalam kerajaan negeri, khusus dalam MMK, sebab mereka boleh duduk dalam MMK dan undi mereka diambil kira. Supaya input profesional ni boleh dibawa masuk. Itu dia punya job scope. Dan saya rasa alasan ini sangat rapuh. Kalau begitu, you kena pastikanlah bahawa calon-calon you yang bertanding ada yang profesional. Pertama. Yang kedua, kita sebagai EXCO, even sebagai Amat Menteri Besar, kita mempunyai discussion budi bercara untuk menubuhkan panel-panel profesional. Kalau kita di peringkat EXCO, biasa saya dulu buat jawatan kuasa penyelarasan. Kita boleh jemput ahli panel profesional di luar sana untuk memberi input dalam satu perkara yang kita nak putuskan. Kita boleh terima. Jadi alasan untuk wujudkan adun lantikan ni kerana nak memastikan adanya input profesional dalam kerajaan. Saya rasa ini alasan yang sangat rapuh. Maksudnya tadi boleh bersetuju tak kalau saya kata tujuan dia nak lantik profesional tu, maksudnya dia nak mewujudkan satu keadaan semak dan imbang dalam proses pentadbiran kerajaan negeri? Itu bukankah satu demokrasi yang kita pun bersetuju tentang perkara dalam demokrasi, Anis, semak dan imbang ni daripada pembangkang. Dan kalau adun lantikan ni, adun tambahan kepada parti yang menjadi kerajaan. Saya bimbang, saya bimbang. Minta kebimbangan saya ni tak betul. Dia dibuat ini atas maslahat politiknya. Saya bagi satu analogi.
Kalau berlaku selepas daripada PRN ke-16, berlaku keadaan di mana kalau katalah ambil insiden 3 penjuru Okey. kita ada pertandingan antara PS, BN dengan PN. Katalah undi ataupun kerusi yang dimenangi oleh PS dengan BN itu tak jauh beza Kita bimbang 5 adu lantikan ni adalah sebagai talian hayat ataupun kad bagi membantu mereka untuk maksudnya dia menambah ada jumlah dia punya kursi mereka. Bidang kuasa dia sampai boleh memberi undi dalam Apa kerajaan. yang saya dipahamkan oleh ketua pengimbang kita, YB Andrew, bahawa yang dipinda itu hanyalah jumlah ahli Dewan Undangan Negeri. Daripada 56 ditambah dan juga adu lantikan tidak melebihi 5 orang. Mana dia yang lain tu sama. Mereka entitled untuk buat undi. Mereka, saya dipahamkan mereka juga boleh diberikan gaji, allowance, peruntukan, even pension. Diberikan. So makna dia ini adalah punya implikasi yang besar kepada keuangan. Sedangkan mereka ni tidak ada kawasan, tidak ada pengundi untuk dijaga, tidak ada rakyat untuk dijaga. Dan kalau buat persepadanan semula saya sebut tadi, kita akan juga dapat jumlah yang sama, 6 ke 7 orang adun tambahan, tetapi mereka ini mempunyai mandat daripada rakyat, daripada kawasan yang mereka wakili. Okey. Saya pun nak faham juga, boleh bantu fahamkan saya, kerajaan sekarang kat Johor ni majoriti BN. Betul? Ya. Kenapa dia perlu tambahan lagi adun lantikan tu, sedangkan dia dah majoriti dah? Betul. Saya setuju dengan pandangan Anis. Jadi manakala dia kata alasan ni kepada kestabilan politik, dia stabil lah. 40 daripada 56. Okey. Dia dah stable. Okey. Itu bukan menjadi alasan. Begitu juga dengan alasan yang saya sebut tadi, yang dia sering ulang-ulang dalam media kerana nakkan input profesional. Okey. Itu pun bagi saya sangat rapuh. Okey. Jadi justru itu atas salah apa untuk dibuat, digubal. Berbalik soalan saya yang pertama tadi. Apa pandangan Haji Saya tentang rasa tujuan adun ini lantikan ni? lebih kepada untuk kepentingan politik. Survival UMNO politik Barisan BN. Nasional. Betul. Okey, soalan yang sama juga saya nak tanya. Kalau izin Tuhan pilihan raya akan datang, PH memerintah sekali lagi kerajaan negeri Johor ni. Ataupun mana-mana negeri lah PH menang. Tapi berlaku keadaan yang sama untuk survival politik PH di negeri itu, adakah PH akan mengulangi tindakan yang sama dengan menambah adun lantikan? Yang kita nampak sekarang ni sebenarnya normal practice di beberapa negeri. Tapi adakah PH akan datang akan mengulangi perkara yang sama? Ataupun macam mana? Kita, macam saya sebut tadi, kita dah pernah bawa isu ni dalam mesyuarat Pakatan Harapan Johor. Dan kita telah buat salah satu ketetapan. Sekiranya ditakdirkan berlaku kita pilihan tu maksudnya PH Johor? PH Johor. Okey. Pada dia kita kalau 3 penjuru ditakdirkan Allah tadi, kita menang. Okey. Menubuh kerajaan, kita tidak akan menggunakan adun lantikan ini. PH Johor telah memutuskan untuk tidak akan melantik adun lantikan. Setakat perbincangan yang kita ada setakat itu. Okey. Jelas. Sebab sebab kita perlu begini Anis, saya dah sebut tadi, yang desperate ni adalah persepadanan semula. okey. Dan saya setuju, instead of kita gunakan 5 adun lantikan ni, walaupun pindaan telah dibuat, telah diluluskan, tetapi sebagai sebuah negeri dan negara mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, peruntukan yang saya sebut tadi perkara 113, persepadanan semula tu hendaklah kita gunakan. Mana kita buat persepadanan semula kepada Dewan Undangan Negeri yang lebih pengundi yang lebih daripada 100,000, itu lebih prioriti daripada kita membuat pelantikan kepada adun lantikan. Betul, tapi dari sudut survival politik, saya cerita tentang survival politik, bukankah persempadanan semula itu tidak memberi jaminan kepada parti politik memerintah untuk memenangi kerusi yang di kerusi-kerusi baru, untuk mereka menangi kerusi tersebut? Sebab kalau kita secara logiknya, macam tadi, strategi BN lah, saya kasih consider sebagai strategi BN, dia memilih jalan adun lantikan itu lebih selamat, di mana lantik terus dalam kalangan parti pemerintah BN, dan sekarang ni PH mengambil jalan saya kira lebih kata apa,
ideologi lah. Lebih orang kata apa, lebih memilih persepadan semula yang tidak memberi jaminan dari sudut survival politik. Saya nak mendengar juga pandangan Najib tentang perkara tu. Saya kembali kepada sebab apa saya masuk politik tu, okay. Keadilan. Baik. Dan bila masuk dalam amanah, kita ada lagi, kita tambah cantiknya rahmatan lil alamin. Okay. Maknanya kita mesti memberi keadilan. Keadilan itu apa maksud Anis? Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Betul. Maknanya kita kena bersikap adil. Kita tak boleh adanya adun-adun pintu belakang ataupun adun-adun yang tidak mendapat mandat rakyat duduk di dalam Dewan Undangan Negeri. Itu sebabnya saya beritahu tadi bahawa kita prioriti kita adalah persempadanan semula dan juga tidak mengutamakan kepada adun lantikan. Itu adalah memberi keadilan. Sebab dia macam saya sebut tadi, dia ada implikasi keuangan, dan kalau apa pun keputusan yang berlaku selepas daripada PRN 16, maknanya kita buat penyelesaian secara sistem demokrasi. Kita tubuhkan balik semula Unity Government 2.0 dan seumpama itu di antara jalan keluar kepada isu tersebut. Maksudnya, berdasarkan statement terakhir Haji tadi, adakah demokrasi kita di negeri Johor ini dah tak ada? Saya tak kata begitu. Okay. Tidaklah sampai level mati. Okay. Masih ada demokrasi. Okay. Tetapi tidak ada satu sistem yang sempurna. Okay. Sebab kita manusia tidak sempurna. Faham. Maknanya kita, there's always a room for improvement. Orang Jawa kata. Okay. Sentiasa ada ruang untuk kita buat proses penambahbaikan. Dan kita buat. Berdasarkan kepada prinsip keadilan dan berdasarkan kepada konsep rahmatan lil alamin yang diperjuangkan oleh Parti Amanah. Kita kena beri keadilan. Faham? Baik. Soalan seterusnya lah. Okay, saya sangat jelas dengan apa yang Haji cuba bawa dalam prinsip politik, dan PH itu sendiri sangat firm dengan prinsip mereka dalam keadilan itu sendiri. Okey, saya berminat juga nak tanya pandangan Haji tentang convention baru-baru ni yang melihat kekuatan PH tu cuba digembling kembali dengan kesatuan seluruh negara berkumpul di negeri Johor itu sendiri. Okay. Saya berminat untuk tahu tentang betul ke PH Johor ni kuat? Kalau kuat, kenapa itu kalah? Dan Amanah lah terutamanya mewakili parti, Aziz. Kita tak boleh buat kita kata satu kesimpulan begitu saja tanpa melihat naratif dan juga latar belakang sesuatu isu tersebut. Kenapa dikatakan PH ni kuat ke untuk 3 penjuru? Ramai yang tanya begitu. Saya kata begini, kalau kita lihat balik sejarah, pada Mac 2022 diadakan PRN ke-15. Pada masa itu kita ingat adalah pandemik. Masa itu isu kesihatan, isu nyawa. Ramai yang concern, terutamanya masyarakat Cina. Dan kalau Anis tengok kadar yang keluar mengundi turn up sangat rendah. Kawasan saya konteks kanal 50.1. Dalam keadaan tersebut, UMNO BN menang 40 daripada 56. Lebih kurang dalam 71% lebih kurang. 8 bulan selepas tu, pada November, kita adakan PRU. Tapi masa itu dah endemik. Bulan 6 tu endemik. Mana kita dah bebas daripada COVID-19. Turn up kita keluar mengundi masa itu adalah 75%. Ada peningkatan. Average. Peningkatan besar, 25%. Dan kita lihat semua bangsa keluar. Cina, Melayu, India. Kenapa dalam keadaan lebih ideal, Padang sama rata pada PRU ke-15, walaupun bertandingnya adalah parlimen saja daripada 26 parlimen di Johor, kalau ikut kekuatan tadi, 40 daripada 56 dimenangi oleh UMNO, kalau dia betul-betul ada kekuatan, tentulah dia menang majoriti daripada kerusi parlimen 26. Tetapi keputusan PRU ke-15 menunjukkan UMNO BN hanya menang 9 daripada 26 kerusi, not even 50%. Dia macam tak ada correlation tu, Anis. Sedangkan dalam masa 8 bulan mesti kita tanya, what is the big factor yang influence ataupun result yang berubah, iaitu
suasana dia berbeza. Mac 2022 dalam keadaan pandemik, ada kekangan segi aspek kesihatan. November 2022 PRU ke-15, dia menang hanyalah 9 daripada 26. Dan kalau kita cerakinkan, amanah dia agak rajin sikit, saya kata parti lain pun rajin juga. Kita cerakinkan result daripada 56 DUN mengikut PRU ke-15. Ada menyatakan kita menang 28, 29, 30. Tapi amanah punya kajian kita menang 29. PH Johor menang 29 daripada 56. Mana simple majority. Di situ telah menunjukkan kita mempunyai kekuatan. Itu satu aspek dari segi perangkaan saya nak sebut. Yang kedua ni, yang akan motivate petugas kita adalah tentang direction kita. Again, yang saya sebut tadi dah, goal kita tu. Sebab dia akan membina emosi, membina semangat, membina kekuatan untuk petugas-petugas kita, khusus di peringkat grassroots. Itu sebabnya kita parti politik ini, khususnya pemimpin, kita mesti memberi satu signal yang loud and clear. Bahasa Jawa kata kristal. Mana terang lagi jelas, terang lagi disuruh. Kemana direction kita untuk PRN ke-16? Adakah kita 2 penjuru ataupun 3 penjuru? Saya beritahu Anis, kalau kita, DUN kita, tak pasti lagi kita bertanding ke tidak. Sedangkan kita buat kerahan supaya adik-adik kita sama ada amanah ataupun Pakatan Harapan di peringkat parlimen tertentu untuk bekerja all out, makin itu satu cabaran besar. Sebab tak tentu lagi kita bertanding atau tidak. Tapi once kita kata yes, kita bertanding, semangat dia lain. Ini juga merupakan suatu selain daripada yang pertama tadi saya kata perangkaan, statistik, disebut spiritual, emosi, dengan kesungguhan petugas kita juga memerlukan satu direction yang jelas. Saya petik balik hujah Haji tentang peratusan keluar mengundi yang selepas COVID, peningkatan kepada 70% dan akhirnya menyebabkan memberikan kemenangan kepada PH. Saya nak tanya soalan yang sama. Pilihan raya akan datang. Apa jaminan ataupun apa bacaan Haji tentang peratusan keluar mengundi dalam keadaan kita lihat fenomena di Sabah, pilihan raya negeri Sabah, yang mana peratusannya menurun, ditambah dengan undi Teras Pakatan Harapan kita lihat ketika itu adalah China tidak memberi undi kepada Pakatan Harapan. Jadi saya nak melihat bacaan Haji tentang perkara ini, sejauh mana peratusan keluar mengundi kali ini dalam pilihan raya negeri, adakah akan memberikan keluar undi yang sama ataupun bagaimana, dan adakah indikator-indikator yang memberi jaminan bahawa yes, kali ini pilihan raya negeri bubar, confirm keluar peratusan tinggi dan mengulangi kemenangan. Anis pun dah sebut tadi, kita memang bahasratkan supaya keluar mengundi ini sebagaimana PRU yang lepas-lepas, iaitu average bukan 75% ke atas. Sebab kita nak cerita PH menang tu lah, kan? 75%, dan kita hendakkan rakyat, kebanyakan rakyat, 75% ni mewakili 3/4 daripada jumlah penduduk ataupun jumlah pengundi. Maknanya barulah mandat yang diberi kepada satu politik untuk mentadbir, untuk kerajaan itu, mandat besar daripada rakyat. Mana mestilah jadi satu inspirasi kepada mana-mana parti politik untuk memastikan pada hari pengundian dilaksanakan, keluar mengundi itu mesti 75% ke atas. Supaya mandat yang diberikan itu adalah mandat majoriti daripada rakyat. Itu harapan kita lah. Harapan kita, dan itu juga harapan saya kepada semua parti-parti yang bertanding dalam PRN kalau di peringkat negeri Johor yang ke-16. Bagaimana kita nak capai? Anis sebut tadi. Apa indikatornya? 75%. Kita dah lihat dah pattern. Kita dah melalui banyak kali pilihan raya, PRN, PRK, PRU. Bila PRN dengan PRU dibuat berasingan, biasanya penduduk ataupun pengundi akan memberikan prioriti lebih kepada PRU. Mana dia akan, kalau dia boleh balik sekali Anis, dia akan balik PRN ke PRU? Jawapannya adalah PRU. Sebab apa? Dia tahu bahawa PRU membentuk kerajaan pusat di Putrajaya. Mereka ni dihantar ke parlimen. Dia akan membuat dasar dan polisi yang akan melibatkan kesemua rakyat dalam negara kita.
pada mereka itu lebih penting. Kalau PRN, dia hanya membentuk ahli-ahli Dewan Undang Negeri yang kalau dia gubal pun undang-undang berkaitan dengan enactment untuk spesifik negeri itu saja. Kalau kita pun jadi pengundi, kalau kita boleh balik sekali daripada dua pilihan raya ni, tentu kita akan pilih pilihan raya. Justru itu senario yang terbaik untuk kita dapatkan peratusan keluar mengundi yang tinggi adalah selain daripada PRU tadi, diadakan 2 penjuru ataupun 3 penjuru, mestilah dibuat bersekali dengan PRU kita ke-16. Maksudnya PH Johor masih tidak yakin untuk pilihan raya sendiri untuk menang kali ini? Tidak begitu. Saya sebut tadi target kita untuk mendapatkan peratusan keluar mengundi yang paling tinggi. Sebab itu pun sesuai selari dengan dasar ataupun pillars asas kepada demokrasi itu. Kalau keluar mengundi 40% Anis ataupun 50%, macam mana kita nak kata bahawa parti itu mendapat mandat besar daripada rakyat? Itu kita kata. Tapi masih lagi perangkaan tidak menipu. Perangkaan tidak menipu Anis. Kalau daripada 10 orang, 5 yang memilih, 5 lagi tidak keluar mengundi, dia tak boleh kata bahawa dia dapat majoriti sokong rakyat. Betul, tapi dari sudut parti politik, kemenangan itu satu undi terus memberi kemenangan dan tidak perlu untuk ke tahap peratusan yang kita terlalu ideal untuk kita menang memberikan mandat kepada kerajaan. Jadi balik kembali kepada soalan saya tentang keyakinan PH Johor dalam pilihan raya negeri kali ini. Sejauh mana keyakinan itu diterjemah dalam persiapan? Dalam persiapan gerak kerja pilihan raya, sejauh mana perkara tersebut diterjemahkan? Kesediaan. Sebab saya teringat balik ucapan pengerusi PH Johor yang berkobar-kobar menyahut seruan perang daripada MB Johor tu. Jadi saya nak melihat sejauh mana persiapan tu. Itu sebagai panglima perang memang sikap begitu. Orang jual, kita beli Anis. Beli bukan kredit, bukan menggunakan kredit, beli cash. Begini Anis, saya dah sebut tadi, dari segi perangkaan kita mempunyai naratif yang cukup kuat. Walaupun orang kata sekarang ni mungkin berubah disebabkan prestasi yang baik oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional Johor, tetapi satunya statistik tidak berbohong. Itu satu. Yang kedua, kita punya keyakinan Anis, di samping yang orang bimbang sekarang ni, saya rasa benda ni pun bukanlah saya kasyaf, tapi boleh baca lah apa yang ada dalam minda Anis ni. Maknanya dia, orang bimbang Johor is so excellent, so excel, boleh ke PH menggugat keutuhan kerajaan UMNO Barisan Nasional? Kan begitu kan? Begini Anis, negara kita adalah negara federalism, negara persekutuan. Maknanya dia apa? Maknanya tidak ada satu negeri pun yang ada autonomi, khususnya dari sudut keuangan dan pemerintahan. Saling berkait, federalism. Walaupun Sabah Sarawak dia ada perjanjian MA 63, tetapi masih juga tertakluk kepada federalism. Maknanya kita ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Even dalam perlembagaan persekutuan, kita ada 3 senarai, senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Senarai persekutuan ni ada tanggungjawab kerajaan persekutuan. Senarai negeri adalah tanggungjawab kerajaan negeri. Senarai bersama adalah tanggungjawab di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maknanya kita ada konsep. Maknanya masing-masing bertugas melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan peruntukan dalam perlembagaan kita. Jadi makna dia, kita tak boleh kata bahawa Johor sekarang pencapaian ekonomi yang begitu tinggi, FDI yang 2025 yang boleh tinggi dalam negara, kita tak nafikan. Tetapi adakah itu kejayaan negeri Johor sahaja? Sebab saya dah kata tadi, kita adalah negara federalism. Mana ada peranan daripada kerajaan persekutuan. Hubungan luar negara dengan negara lain itu dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Dan juga polis, guru, jabatan-jabatan kerajaan yang lain peringkat federal itu adalah merupakan tanggungjawab kepada kerajaan persekutuan. Yang mereka juga agensi kerajaan persekutuan juga bekerjasama memberikan khidmat di setiap negeri dalam negara kita. Mana dia tidak adil lah sekiranya kita claim dapatkan kredit kesemua kejayaan itu hanyalah daripada negeri. Sedangkan di sana ada sumbangan besar daripada kerajaan persekutuan. Contoh, RTS,
Ini hubungan di antara Singapura dengan Malaysia melalui Johor. Ini adalah hubungan di bawah Kementerian Luar Negeri. Kemudian termasuk juga Kementerian Pengangkutan. ETS begitu juga. Kemudian kita ada Johor Singapore Special Economic Zone, Johor Special Financial Zone, dan banyak lagi ya. Ini semua adalah merupakan kerjasama dan sokongan kokoh daripada kerajaan Madani atau kerajaan di Putrajaya. Maknanya itu sebabnya kalau katakan Johor ada perangkaan dia, perangkaan itu bukanlah kesemuanya hasil daripada usaha kerajaan negeri, tetapi adalah kerjasama di antara peranan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sesuai dengan negara kita sebagai negara persekutuan ataupun federalism yang saya sebutkan tadi. Saya boleh simpulkan di situ keyakinan PH Johor ini adalah berasaskan juga ada sudut kerajaan persekutuan sedia ada. Betul. Oleh PH yang secara tak langsung boleh membantu kemenangan dalam pilihan raya negeri akan datang. Itu kalau YB boleh, yang saya boleh panggil YB lah agaknya ya. Dia buat dengan kata nak bertanding, kan jawapan-jawapan tadi macam dah kan macam nak mengulangi menjadi YB akan datang ni je, doa tu je. Okey. Ada bersetuju dengan saya dengan perkara tersebut berkaitan dengan strategi itu? Betul. Kita tak boleh nafikan mana-mana negeri itu sebabnya ada orang kata kenapa PMX kerap sangat bantu SG4, negeri-negeri di bawah Perikatan Nasional, Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah. Saya rasa tidak salah, itu adalah merupakan tanggungjawab. Dan kalau Anies buka juga dalam Perlembagaan Persekutuan, dia spell out, diperincikan tugas dan tanggungjawab kerajaan persekutuan terhadap kerajaan negeri. Dia kena bagi grant per kapita mengikut jumlah rakyat, grant untuk infrastruktur, khususnya jalan yang diberi nama MARI sekarang ini, diberi peruntukan sebagai jalan negeri, jalan persekutuan, jalan di bawah PBT, jalan kampung, semua ada peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Mana balik konsep tadi Anies, jangan lupa adil tadi. Baik. Jangan disebabkan permusuhan kita ayat Suratul Maidah ayat 8 tadi, permusuhan kita dengan SG4 ni menyebabkan kita tidak berlaku adil. Allah kata apa? I'dilu huwa lil taqwa. Mana i'dilu bersikap adil lah kerana adil itu hampir kepada takwa. Baik, saya jelas dengan apa yang cuba disampaikan. Jadi saya fikir untuk kali ini semua yang telah ditanya dan dijawab dengan baik, dan saya selaku moderator pada hari ini, saya banyak sebenarnya yang boleh dikembangkan menjadi soalan-soalan, cuma saya fikir malam ini cukup untuk kali ini. Mungkin ada rezeki lagi kita akan panggil di masa akan datang, sebab berkaitan dengan kerajaan, sebab pengalaman sebagai kerajaan negeri, exco di kerajaan negeri itu memberikan input-input yang banyak kita tak tahu lagi dan kita boleh bincangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana malam ni? Okey. Jadi saya moderator anda, Anis Afida, untuk podcast Apa Khabar. Terima kasih Haji atas kehadiran. Semoga apa yang telah dikongsi tadi itu, dan saya mendoakan sebagai pilihan raya akan datang, sekiranya dipilih sebagai calon, menang dan terus mentadbir kerajaan negeri dengan baiklah, insya-Allah. Okey, saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi sekali di masa akan datang dalam podcast Apa Khabar. Sekian saya sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.